baik Datuk. Kita ada buat perjumpaan dengan MTA kali kedua sebenarnya ya. Kali pertama berlaku pada tahun, tak silap saya, 2-3 tahun yang lepas Ya, sebenarnya. betul. Right. So untuk tahun lepas, tahun 2025 kita ada buat satu perjumpaan yang kali kedua dengan MTA. 4 Mac 4 Mac. 2025. Okey. Boleh tak Datuk beritahu pada ahli apa sebenarnya intipati dalam perbincangan dengan MTA tersebut pada hari kejadian? Okey, first thing first lah. Saya rasa eloknya mungkin ada ahli kita yang tak tahu apa ni MTA ni. MTA ni adalah yang ditubuhkan pada November 2002 adalah bertujuan mewakili semua pengendali takaful dan re-takaful berlesen di Malaysia untuk memajukan kepentingan ahli serta memimpin dan menyelia peraturan pendiri dalam industri takaful. Maksudnya macam inilah. Kita ni, bila kita nak renew lesen, MTA lah yang akan minta fees tu. That is why kami di Purwatam, first thing first yang kami pergi adalah kepada MTA. Sebabnya MTA ni adalah mewakili semua takaful operators, especially 4 takaful operators yang kita berurusan. Etika takaful, takaful ikhlas, Zurich takaful dan juga takaful Malaysia. Jadi untuk mereka just for the sake of nak collect fee saja pada kita, saya cakap dekat AJK semua, why don't we go and see them, kita sampaikan dia beberapa perkara yang saya rasa penting untuk kita bincangkan secara dasar dulu. Perkara tu barangkali 3 perkara saya rasa yang penting. Seperti yang tuan-tuan tahu, kita punya commission structure ni sebenarnya dah berpuluh tahun dah, daripada saya rasa daripada tahun 70-an pun, sebelum dia orang revise tu, dah memang 10%. Saya rasa tahun 70-an kot, dah still 10%. Until now, kita kena tengok inflation rate apa semua, tapi kita masih lagi 10%, especially ini 10% on this motor insurance. Jadi kami pergi ke MTA untuk membawa hasrat untuk Bank Negara kita bawa bincang mengkaji balik commission structure, especially on motor. Kami dapat positif feedback daripada MTA, tapi apa sekalipun MTA cakap perbincangan harus dibuat secara direct dengan Bank Negara. Kami juga minta mereka memperhalusi commission recovery ni. Ya, betul. Commission recovery ni kalau ikut pada hakikatnya adalah kita tak sepatutnya, ejen ni tak sepatutnya dikenakan balik commission recovery ni. Ya, betul. Baik Datuk, maksudnya apa yang ahli kita gusarkan lah, yang suarakan sebelum ni tentang kadar persen komisen tu telah pun kita suarakan pada MTA. Dan sehingga hari ini masih belum mendapat jawapan yang final ke? Kita kata eksklusif. Yang eksklusif lah daripada PMTA. Okey. Yang seterusnya, apa intipati seterusnya yang kita bincang dalam perjumpaan dengan MTA tu? It's about commission recovery. Kalau you tengok commission recovery ni, setiap kali kalau kita buat cancellation, kita ni, ejen akan bertanggungjawab untuk mengembalikan balik Commission yang telah diterima. Yang telah diterima tu, certain percentage tu, certain amount tu kita kena pulangkan balik. Tapi, yalah, daripada faktanya adalah macam yang telah diberitahu kepada saya oleh mantan Presiden lah. Kita sebenarnya bila kita isukan cover note tu kepada klien kita akan dapat upah daripada kalau ikut syariah, kita akan dapat upah yang diberi oleh pihak takaful. Betul. Kan? Upah tu dah kira fix, itulah dia. Tapi bila buat cancellation, kenapa pula kita pula kena bertanggungjawab kena pulangkan balik untuk pulangkan balik komisen tu? Kan? Saya rasa something is not right. Saya nak tanya balik lah. Kalau walk-in customer ni, dia kena pulangkan commission recovery. Ada tak? Tapi kalau 10% sekalipun dia dapat, commission recovery besok macam mana? Kalau katalah awak cakap tadi kan 10% dia dapat discount terus kan. Lepas tu bila buat cancellation, adakah dia kena pulangkan balik? Siapa nak pulang balik ni commission recovery ni? Adakah mereka kena pulangkan balik? Betul? Apa dia punya intipati dalam tu? Kalau kata yang issue ni corporate company, will they refund back? Banyak corporate company ni, contohnya Pos Malaysia, Proton, macam-macam. Jadi ejen ni memang kena pulang balik ni. Yalah, kategori market agent kita ni market agent. Saya rasa dah sampai masa dah untuk dia panggil apa tu, Majlis Syariah setiap takaful operators ni untuk check balik lah benda-benda ni. Yalah, setiap takaful operator tu dia ada penasihat Majlis Pengawasan Syariah dia. Saya rasa dah sampai masa untuk you all take note lah benda ni. Tapi kita tak ada go through, kita cuma highlightkan balik pada MTA. Jadi MTA dah tahu apa yang kita nak buat. Dan MTA tahu inilah grey area yang kita kena pastikan ianya dijelaskan dengan betul oleh semua pihak. Ada intention nak overrule. Kita bukan nak pinpointing orang, tak ada. Untuk kita jelaskan grey area. Dan saya percaya badan apa tadi Datuk kata? Majlis Pengawasan Syariah. Majlis Pengawasan Syariah di setiap takaful operator ni mereka pun bersedia untuk membuka balik isu ni, betul tak? Untuk tengok balik isu ni. Jangan main-main tau, commission recovery ni. Kalau kata yang banyak cancellation, setahun boleh jadi beribu-ribu. Ya, betul. Jangan main-main. It will affect to the business of the agent tu. Nampak aja benda tu simple, tapi apa respon MTA pada isu ni Datuk? Dia take note on this. Tapi apa sekalipun yang dia beritahu kami lah, you have to discuss back with takaful operators. But at least dia orang dah tahu lah apa yang kita nak bawa. Sekurang-kurangnya. The next one will be on the
Anti-Competition Act ni, Akta Persaingan ni. Ya, ini isu yang ahli kita banyak bangkitkan ya, selama penubuhan kita ni, isu anti persaingan tak sihat. Tapi Apa komen MTA dalam isu yang kita bawa ni? mereka lagi tak komen. Dia reason ya kenapa tu. Bila company-company sebegini dibenarkan oleh pihak, minta maaf saya bukan kata ni, bukan isu politik apa semua, dibenarkan untuk beroperasi dengan cara begini, mereka ni dia beri apa peluang untuk berurus niaga secara begini. Contoh lagi dalam untuk Shopee kan, boleh bagi partial payment lah. Kami ni daripada dulu agent ni yang kena buat CPD hours, yang semua kena comply ikut pada Bank Negara punya rules and regulation, we cannot do that. Betul. Saya rasa benda tu tak sihat lah. Kami tujuan kita perwatan ni bukan nak question, tapi kami cuma nak beritahu, this is what you're doing. Whereas kami yang has been in the market for 50 years, kalau CBC tetap kena, semua tu tak, whether the other party ni comply atau tidak, termasuklah isu ni Anti-Competition Act. This is getting, and now it's getting worse lah. Tapi at least ahli tahu bahawa kita bawa juga isu ni kepada MTA. Sebenarnya kita tidak duduk diam. Ya. Tapi 3 isu ni adalah sangat penting lah. Integrate kita punya perwatan ni dengan MTA melalui apa? Melalui connection, collaboration. Bila kita dah jumpa dengan MTA ni, kan yang selama ni ahli duk kata hanya bayar yuran, bila tak bayar yuran dia block, bila bayar yuran dia unblock kan. So, apa pandangan Datuk ataupun Datuk boleh explain pada ahli kan? MTA ni sebenarnya apa peranan dia sebenarnya dalam industri ni? Bagi saya lah MTA ni sebenarnya penting berada di dalam sebagai kita punya main yang mengendalikan kelangsungan taraful operators, penting. Tapi macam mana connection MTA direct dengan agent tu yang paling penting. How are they going to have a connection yang lagi rapat lah. Sepatutnya begitu kan. Tapi yalah, selama ni kita tak nampak. That's the reason why perwatan pergi jumpa dia orang, menunjukkan kehadiran kita perwatan di dalam industri. Tapi insyaAllah lah, dia orang dah start nampak kita. Dan bagi dia orang sikit masa lah untuk kita dapat jadi strategic partners to them. No worry lah. They acknowledge us. Cik Radwan, dia punya CEO pun sangat membantu semuanya. InsyaAllah kita cubalah dapatkan yang lebih baik daripada mereka.